kiriman daripada seorang pendengar yang bernama Nurjana. Katanya di sini, Casey, tolonglah ketengahkan pengalaman peristiwa yang menyeramkan yang berlaku sekitar tahun 2007. Saya dengan suami tiga itu telah pun mengunjungi sebuah tempat yang angker. Bukan saya nak pergi, tapi suami saya yang begitu semangat sampaikan dia cuba memujuk saya dan mengatakan memang tidak ada apa-apa, Casey. Kisahnya begini, percaya atau tidak, inilah yang saya alami. Pada tahun 2007, saya dengan suami sebenarnya telah pun makan malam, late night supper. Kami telah pun mengadakan nikmati juada late night supper di salah sebuah kawasan di Changi. Setelah makan malam, kami sebenarnya nak pulang. Tiba-tiba suami kata, "Yang, nak pergi hospital Changi tak?" Saya marah, "Bang, tak nak lah bang." Tapi suami saya kata, "Yang, tak ada apa-apalah yang." Casey, untuk pengetahuan Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, saya sebenarnya boleh melihat barang-barang benda-benda yang orang lain, ramai orang tak boleh melihat. Tapi kata Nurjana, bukan selalu dan bukan mudah. Hanya pada waktu-waktu tertentu, saya pun tak tahu bila. Kadang-kala boleh ternampak benda yang ganjil. Pernah beberapa kali bila saya pandang kali kedua benda tu hilang begitu saja. Jadi bayangkan para pendengar. Kata Nurjana, beliau mempunyai third eye yang boleh melihat makhluk-makhluk halus. Tapi bukan selalu dan bukan mudah. Hanya pada waktu-waktu tertentu yang beliau sendiri tidak tahu bila sebenarnya yang beliau boleh melihat. Dan benda ni on off. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Tapi kebanyakanlah selalunya memang tak boleh tengok. Tapi bila dah ternampak Casey, saya yang takut sendiri. Casey, cuba bayangkan. Sebelum ini suami pun tahu tentang masalah yang saya alami. Pernah jumpa beberapa tukang obat. Macam-macam tukang obat air yang telah pun saya minum. Akhirnya mungkin dengan kuasa dan izin Tuhan, mata yang ketiga ini ditutup. Ijab saya ditutup. Saya tak boleh melihat benda-benda ini lagi. Dah masuk 2 tahun. Sampailah tahun 2007. Jadi suami kata, tak ada apa-apa, maksudnya itu. Dah 2 tahun saya dah tak boleh melihat. Tak pernah pun komplain. Jadi jangan takut, tak ada apa-apa. Cuma rasa seram aja. Nak tak nak, saya pergi dengan suami. Suami saya memandu, Casey. Sampai saja di Hospital Lama Changi. Dekat satu lorong ni kita nak kena naik bukit. Bukitnya agak tinggi. Kiri kanan gelap. Sebelah kiri ada bangunan juga hospital yang lama. Naik makin lama makin tinggi sampailah jalan yang di penghujungnya. Sampai di sana, suami berhentikan kenderaan. Tiba-tiba dia matikan enjin, kata Nurjana. Saya tanya, "Bang, nak pergi mana bang?" "Kita keluar kejap lah jalan tengok-tengok nak." Saya marah. Saya kata saya takut. Suami kata, "Selagi awak tak lawan ketakutan awak, sampai bila-bila awak akan takut?" Terpaksalah saya keluar. Jalan rapat dengan suami. Semakin lama, semakin takut. Tapi lama-kelamaan, Casey, rasa takut hilang. Rasa seronok jalan dengan suami, tempat sunyi sedemikian rupa. Kami masuk entah apa yang bilik yang saya masuk, tapi saya rasa salah sebuah ward yang berada di Hospital Lama Changi. Casey, ward tu hanya tinggal bilik kosong saja. Katil semua dah tak ada. Tingkap pun ada yang dah pecah. Ada yang diconting, yang disembur dengan spray dan sebagainya, kata Nurjana. Entah macam mana, tiba-tiba saya dapat rasakan ada angin tiup dekat tengkuk belakang saya, Casey. Para pendengar Ria 897, bayangkan Nurjana dan suaminya dah masuk dalam salah sebuah ward di hospital yang dah tidak lagi beroperasi. Bangunan yang dah wujud lama tapi kosong, tidak ada penghuni. Bila berada dalam salah sebuah ward, Nurjana mengatakan yang beliau terasa dekat belakang tengkuknya ada orang tiup. Casey, suami saya jalan pusing ke belakang. Saya tak perasan suami pusing. Apa yang berlaku? Beberapa saat saya tengok suami dekat luar.
Saya pusing suami dekat luar, Casey. Saya panggil, "Abang!" Suami pusing terperanjat. Nampak saya tertinggal dekat dalam. Suami kata, "Dari luar." "Awak, kenapa awak tak ikut saya? Keluar cepat." Casey, suami saya berdiri terselindung di sebalik tembok. Saya dengar suara bila saya keluar. Dekat tepi suami, Casey, saya nampak ada perempuan pakai gaun putih dengan keadaan terbongkok. Tapi suami tak nampak, Casey. Casey, bayangkanlah. Suami saya sedang berdiri. Saya nampak perempuan tu tepi suami bongkok. Suami boleh tak perasan, Casey. Saya menangis. "Bang, sini bang. Sini bang." "Yang, kenapa yang? Kenapa?" "Bang, sini bang." Saya terus. Suami datang pada saya. Saya pegang tangan suami, peluk erat-erat. "Bang, kita keluar sekarang bang." Suami boleh tanya, Casey, "Kenapa cakap-cakap pada abang? Kenapa? Takkanlah saya nak beritahu suami benda tu kat situ." Casey, bila saya peluk tangan kiri suami, benda tu berdiri sebelah kanan suami, jalan rapat-rapat, Casey. Tiba-tiba saya boleh rasakan bulu roma suami meremang. Dapat rasakan yang suami saya menjeling sedang dalam keadaan macam ada benda yang tak kena. Sampai dekat depan, kami masuk kenderaan dan terus keluar dari kawasan itu. Sampai dekat main road, saya suruh suami pusing balik, pergi dekat Changi Village tempat ramai orang. Baru saya bilang. Suami pandu. Sampai saja keluar, duduk kedai kopi. Suami tanya kenapa. "Bang, saya rasa saya dah boleh nampak balik bang." Kata Jana kepada suaminya, "Apa yang awak cakap ni?" "Bang, tadi bila abang diri kat luar tinggalkan saya kat dalam seorang, saya keluar nak tengok abang, tapi abang ada perempuan bongkok bang. Abang tak nampak ke bang?" Suami saya istighfar. "Astaghfirullahalazim. Awak nampak?" Casey, malam tu kami tak pulang ke rumah terus. Kami duduk sampailah ke waktu subuh. Barulah saya dengan suami pulang ke rumah. Sejak hari itu sampai ke saat ini, saya dah boleh nampak balik. Tapi kali ini lebih kerap, lebih senang, lebih mudah. Casey, saya takut. Suami saya pun dah usaha dapatkan bantuan pakar. Tapi ada seorang pakar mengatakan ini semua hadiah darinya. Jangan salah guna. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam.